dipersilakan Datuk Haji Samsul Kahar bin Muhammad Deli yang berhormat jempol. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan jempol nombor 10. Terima kasih. Silakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menguatkuasakan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 iaitu Akta A1783 bermula 1 Jun 2026 sebagai langkah memperkukuh pelindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Selaras dengan pindaan ini, KPDN turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli Charge Terma 2026 melalui tarikh yang sama sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna. Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate Rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan. Ia menuntut rombakan berskala besar ke atas operasi institusi kredit yang merangkumi satu, naik taraf sistem perbankan trust yang memerlukan pengaturcaraan dan konfigurasi semula perisian supaya pengiraan faedah berubah secara dinamik berdasarkan baki bulanan terkini berbanding pengiraan statik sebelum ini. Dua, pengujian sistem yang ketat bagi mengelakkan ralat teknikal yang boleh merugikan pengiraan baki hutang pengguna atau mengganggu kestabilan sistem apabila pinjaman mula diluluskan. Dan tiga, penyelarasan dasar dan latihan melibatkan semakan semula prosedur operasi standard SOP dan latihan komprehensif kepada pegawai kredit serta cawangan untuk memastikan maklumat yang tepat disampaikan kepada pengguna. Berhubung pelaksanaan awal oleh 11 entiti perintis tersebut, ini adalah kerana mereka mempunyai kapasiti infrastruktur teknologi dan kebolehupayaan sistem dalaman yang boleh menyokong perubahan pantas ini. Namun, KPDN bersama Bank Negara Malaysia telah memberikan tempoh peralihan ataupun grace period sehingga 31 Mac 2027 bagi pematuhan ke atas baki 420 institusi keuangan dan syarikat kredit. Manakala walaupun industri keuangan sedang melalui fasa peralihan, hak dan kepentingan pengguna dilindungi secara menyeluruh daripada amalan pembiayaan yang membebankan melalui beberapa mekanisme mandatori. Pertama, pelaksanaan siling kadar faedah mandatori. Kedua, pendedahan kadar faedah berkesan secara nyata. Maksudnya, untuk membasmi unsur caj dan faedah tersembunyi yang boleh mengelirukan pelanggan. Dan ketiga, pemantauan pasaran antara agensi oleh KPDN, Suruhanjaya Kredit Pengguna dan Bank Negara Malaysia. Dan yang keempat, pelaksanaan inisiatif penyelesaian awal yang adil, iaitu walaupun peminjam terikat dengan Rule of 78 dalam tempoh ini, bank dan agensi kewangan adalah diseru untuk menawarkan penjimatan yang adil sekiranya peminjam ingin membuat penyelesaian awal tanpa dibebani sebarang penalti. Jadi itulah antara cara KPDN memastikan bahawa pengguna dilindungi dalam tempoh 10 bulan bermula 1 Jun 2026 hingga 31 Mac 2027. Terima kasih. Jempol. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang sangat jelas dan sudah semestinya pemansuhan Rule of 78 ini membantu pengguna dalam urusan sewa beli. Jadi persoalan jempol, apakah nasib pengguna yang telah menandatangani perjanjian sewa beli di bawah kaedah Rule of 78 sebelum Akta Sewa Beli Pindaan
2026 ni berkuat kuasa. Adakah pembiayaan mereka akan ditukar secara automatik kepada kaedah pengurangan baki atau mereka terus menanggung struktur lama sehingga pinjaman selesai, dan apakah justifikasi kerajaan jika manfaat pindah ini tidak dinikmati oleh peminjam sedia ada? Terima kasih. Tuan Yang Ditua, kalau seseorang itu telah pun menandatangani satu perjanjian ya melalui akta sewa beli, maka pindaan ini membolehkan ya pengiraan itu ditukar sekiranya ada dia nak buat early settlement. Ya, terima kasih.